Tahu tak korang, ada benda simple yang korang selalu lupa atau terlepas pandang nak buat, yang boleh buat kereta korang jimat minyak, sedap bawa and lagi selesa masa memandu. Nak tahu apa? Dengar sampai habis. Benda yang aku masukkan tu adalah angin tayar ataupun tayar pressure. Benda ni bagi aku ramai orang terlepas pandang, ambil ringan macam salah tu. Patutnya korang kena ambil berat benda ni, sebab benda ni dia boleh bagi korang jimat minyak. Sebab apa? Sebab bila tayar kau pressure cukup, kereta kau akan jadi macam lebih ringan, dia kurang berat. Bila berat ni minyak jadi kuat. Tu pasal kereta kau macam, asal kereta aku ni macam minyak kuat Tak. Kadang-kadang pasal angin tayar je. Sebab bagi aku angin tayar ni benda yang paling mudah, tak perlu datang bengkel pun tak apa. Kau boleh buat sendiri. Sebab apa? Sebab kau pergi kat pam minyak, ada mesin angin. Kau pergi kedai tayar minta tolong pam pun, orang boleh tolong pam. So benda ni mudah. And sekarang ada lagi orang jual online pula pam elektronik. Kau cocok tempat rokok tu, cigarette lighter tempat cocok tu, boleh pam sendiri kat rumah, bai. So benda ni sangat mudah, and tolong jangan bagi alasan saya tak pandai pam tayar lah. Korang pergi kat kereta korang, carilah, mungkin kadang-kadang ada dekat celah pintu, ada dekat situ kat sini. Macam kereta Volkswagen ni kadang-kadang dia letak dekat fuel tank flap ni. So kau follow je apa saiz tayar kereta kau, apa semua dia dah bagi tahu dah berapa pressure angin tayar. Kau follow je. Pergi dekat mesin tu, tekan je tik pam. Settle. So ada satu benda je aku nak pesan. Kalau korang yang isi angin tayar sendiri ni, tolong make sure pressure tu betul. Jangan terlebih isikan, tayar kau mengeras dah macam batu. Kan kembung sana, terkembung sini, terbengkak sana, terbengkak sini. Itu je. Alright, kalau korang nak lagi tips-tips jaga kereta, cara pakai kereta ke apa, kau jangan lupa like, comment, follow and share, tekan button save sekali. Ingat, kalau korang ada masalah kereta, korang boleh datang kat Buat Minit Garage, Seksyen 16 Syalam. Macam biasa guys, nak pakai kereta laju, maintenance kena padu. Ciao.